kebaikan mempelajari ilmu tasawuf, dipanggil fawaid. Ia dapat menolong hati. Sebab hati ni penting sebenarnya. Ilmu qalbi atau ilmu ruh atau ilmu sir, ilmu tasawuf, ilmu ihsan, berpuluh-puluh nama ulama beri. Ya, dengan mengikut dipanggil tanasub dalam pihak tasmiyah. Maknanya munasabah dalam segi nama dipandang sudut apa, dia berikan nama tu. Baik, sekarang yang pertama, hanya ingat kepada Allah. Tu, ya. Dia akan membawa hati tadi, nak bawa proses ilmu tasawuf supaya hati kita ingat kepada Allah Ta'ala. Lawan ingat apa? Ghaflah, lalai. Ya. Maka ulama misalkan kebahayaan lalai. Ghaflah ni, setengah ulama sebut lalai ni ibarat orang mati. Setengah lagi ulama sebut dalam kitab dia ibarat orang yang berhadat besar. Pada ahli hikam Ata'iyah dikata, kaifa an yadkhula hadratallah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghafalati. Macam mana kau nak masuk hadrat Allah Ta'ala sedangkan engkau belum bersuci daripada janabah kelalaian. Orang yang berhadap besar, dia tidak boleh masuk duduk dalam masjid kadar tumakninah. Kalau boleh pun dia lalu abirus sabil, dia masuk pintu kanan, dia keluar pintu kiri. Dia nak duduk dalam masjid syarak tak lalai, tak benarkan sebab dia berhadap besar. Kalau dia hadap kecil, dia duduk dalam masjid, hukum dia makruh sebab dia tak dapat semayang tahiyatul masjid. Ada pun hadap besar tak boleh dia semayang, tak boleh. Jadi tak dibenarkan duduk, dia boleh lalu saja. Begitulah kalbi kita, dia tidak boleh duduk dalam masjidul haqiqah. Yang ni masjid zahir, ni masjid hakikat dipanggil mahadu sujudul qalbi, menghadap tawajuh rohani kita kepada Ta'ala. Tak dibenar bila kita lalai. Ya, sebab lalai ni bahaya paling besar. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, imam tarikat Qadiriyah, ketika dia sulukkan anak murid dia, dalam suluk tu kan, anak murid dia terlalai satu saat, dia terlalai je. Dimukasyafahkan rohani Syekh Abdul Qadir Jailani, tengok anak murid tu yang lalai sekejap tu, syaitan urung dia macam lalat urung bangkai. Syaitan terkejar kat kalbi tu. Itu baru 1 minit, 1 saat. Kalau 1 jam kalau 1 hari, bukan dia urung, dia lacak ni kita. Itu kepala dia jadi macam kepala syaitan ni lah. Dalam otak, semua otak tak betul dia fikir, yang tak baik dia fikir. Sebab apa? Dah kena tu, dia set kepala syaitan. Sebab tu zikir an-nur, dia ada nur. Sebab kena tembak supaya hati tu bercahaya. Tu. Jadi ulama setengah, Syekh Ibn Ata'illah As-Sakandari kata sallallahu sirrah, dia tasbihkan, dia serupakan lalai itu macam maknanya orang yang berhadap besar. Maka dia tidak dibenar untuk wukuf dalam masjid hakikah, iaitulah hadratul ilahiyah dia panggil.